sunat subuh. Sunat subuh ni jangan lupa. Nabi kata raka'atani minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha, atau kama qala. 2 rakaat solat sunat sebelum subuh tu lebih baik daripada dunia ni dan isi dunia. Allahu Rabbi. Nah, mana kalau masjid S-Class harga 800,000, jauh ha. Besar 2 rakaat sunat subuh. Nampak? Nek? Sebab itulah orang yang masuk ke dalam syurga Nabi tengok tak pakai S-Class. Dah Lamborghini Aventador 1.8 juta, 2 rakaat sebelum subuh khairum minad dunya. Ni dunia ni, Allah, Lamborghini cak yang dunia ni baik hak tu lagi. Sebab tu yang masuk syurga pada malam Isra' Mi'raj, Nabi dengar berjalan dalam syurga, orang tu pakai Lamborghini. Dah Bilal ibn Rabah, kulit hitam, hidung kembang, mata besar, faham tak? Bibir tebal, rambut macam takkan anggur, kalau sikat patah sikat. Habsi Abdi, belakang kulit dia penuh hancur dengan bekas kena seksa besi panah. Nampak? Kerana apa? Kerana dia ada benda-benda yang Allah khabar tadi ya. Dia ada benda-benda yang khairum minad dunya wa ma fiha.